Hai kawan-kawan, hari ini hari Minggu, so kita buatlah masakan yang bukan harian punya lah. Hari ini nak buat spaghetti carbonara campak-campak. Spaghetti dah rebus dah tu. Rebus dengan garam dan lumur minyak sikit ya. Lepas tu ni pun dah sediakan dah nak masukkan dia punya carbonara sos dia tu sekali dengan isi ayam dah siap-siap rebus, sekali dengan sosis potong-potong dah. Yang ni bahan untuk ditumis nanti. Tu ada bawang putih, ada bawang Holland, tu carbonara masih dalam tin lagi. Nanti bila tumis, kita dah selesai tumis, kita masukkanlah benda tu. Lepas tu ni kita ada mushroom. Mushroom pun in progress potong-potong. Lepas tu ada tu dalam tu pepper. Pepper ni Allah dalam bahasa Malaysia. Melayu apa ya? Pepper. Aduhai. Hai lem lah pagi ni. Itulah pepper ataupun lada sulah atau lada putih. Okey kan kawan, nanti kalau dah siap sos tu, kita tunjuk, kita ambil gambar. Okey, lagi satu, hari ni masak juga ayam goreng hitam manis ataupun ayam goreng kicap. Kawan-kawan kalau nak resepi, mailah DM. PM. Okey, bye.